patin tempoyak dan pari bakar. Okey. Untuk makanan kita ni macam mana Puan? Puan dah rasa kita bakar dengan ikan patin kita, and then lauk-lauk lagi lah. Apa Puan punya komen, and then macam mana kita punya makanan? Untuk tempoyak tadi saya suka sebab dia kuah dia agak pekat dan tempoyak dia tu rasa. Dengan tempoyak dia tak rasa, dia cair kan. Yang ni pekat, okey, bagus. Dan pari pun okey, dia punya sambal tu tak terlampau pedas dan tak terlampau manis. Okey, alhamdulillah. Tadi makanan lain pun banyak pilihan nak sini saya tengok, ada banyak sayur, ada banyak ulam. Dan yang paling penting saya suka dia punya macam sembilan pasti. Alhamdulillah, nampak tak? So ni review jujur tau daripada customer. Kita tak bayar customer kita, and then customer kita bayar kita untuk makan kat sini. Alright, terima kasih Puan Devi. Alright, Assalamualaikum, bye bye. Alright. Hai, okey. Hari ni kita berada di Cyberjaya. Kita nak rasa kat sini di Limau Nipis Cyberjaya. Jom tengok apa yang menarik kat sini. Patin. Tempoyak. Ini ada harga RM18. Ikut 18. Ada 18, pada 16. Talapia Sungai Pahang. Mana? Yang Ni, Talapia Sungai Pahang. Yang betul lah ni, daripada Pahang ni. daripada Pahang. Ini pun daripada Pahang juga. Ni ikan apa ni? Yang ni ikan jenahak. Yang ni ikan jenahak, yang ni ikan talapia merah Sungai Pahang daripada Kuala Krau. Yang ni ikan siakap. Siakap Pulau Pangkor. Sebelah tu Senangi Pantai Remis. Ya. Yang sebelah tu pari Daud. Ya. Ni semua ada harga lah ni. Ya, Ada harga. kecil tu harga dia. Kita pakai ikan fresh kat sini. Kalau Okey. ada hanya ikan lumpur ke ada bau ke boleh pulang balik. Kita kena yang baru. Sambal 3 rasa. Okay, kita tengok dulu. Yang kita panaskan nanti kita hantar. Okey, okey. Okey, baik. Yang tadi kakak ambil apa? Pari. Pari, dah. Nanti Okey. hantar juga Jadi kita hantar. Alright. Okey, tadi kita datang depan tu dia ada ikan bakar, sebagai ikan bakar, ikan jenahak ada, ikan pari, siakap, ikan kendi, macam-macam ikan ada dengan patin. So kita ambil satu patin dengan satu ikan bakar, ikan pari. Okey, kat sini dia ada pelbagai jenis lauk campur lah. Ada sayur macam-macam ada, ulam ada. Yang menarik tadi saya suka dia punya macam dia punya ni apa ada budu, ada tempoyak, ada apa ni sambal Winnie tu sambal. ini ke mangga saya tak pasti. Lepas tu ada juga cecaluk, ada ni kan macam menarik minat lah. Lepas tu saya memang suka ikan masin lah, ni lauk saya lah. So ada ulam juga. Lepas tu ada macam-macam lauk kat sini. So ada yang pedas, ada yang tak pedas, ada yang sambal tak sambal tu terpulang pada selera masing-masing lah. Ayam goreng ke apa semua ada. So sesuai untuk budak dan orang dewasa. Macam kita order pari dengan patin ni. Dia panaskan dulu kan? Dia panas. Dia kita pilih kat depan tu, dia ada tulis dah harga. Mana harga tadi? Padam. Dia dah padam. RM18 kat sini. RM18 yang ni, yang sana berapa ringgit tadi? RM22 imposit kat sana. Masa kita pilih tu dia panaskan lah. Dia sebenarnya dah separuh masak. Bila kita pilih
dia akan panaskan lah. Lepas tu dia bawa ke meja kita. So kita tak perlu ambil daripada luar. Besar ikan. Cuma kita ambil hanya nasi dan lauk-lauk lain lah. Macam ikan ni tadi dia ada kepala, ekor dan badan. Ini badan ni agak besar juga. Ini harga RM18. Okay, saya rasa. Kita nak rasa Dia kata kuah tadi daripada Temelur betul lah. Cuba rasa kuah dia. rasa kuah dia nampak pekat nampak pekat dan menyedarkan. Color dia tu Dia punya bau dia pun bau. rasa kuah dia. Panas-panas. Punya tempoyak rasa pekat. Tempoyak dia bukan tempoyak masam, tempoyak manis. So maksudnya dia punya tempoyak itu dia punya durian tu baru. Biasa macam itulah. Dia nak try. Dia panas sebab dia baru panaskan tadi. Boleh cuba lah. Ini saya recommended lah. Ini saya bagi 8.5. Yang lauk biasa ni tak biasa lah. Cuma dia punya sambal ni okey lah. Dia tak biasa. Yang lain tu biasa lah. Queenie, betul Queenie. Sambal Queenie. Memang baik lah. Mulanya okey je, biasa. Ambil bulan-bulan je. Okay, macam ni pun biasa je lah. Ayam goreng, sambal belacan dengan kangkung tumis lah. Aku rasa sambal belacan dia okey lah. Rasa sikit. Saya sebenarnya tak boleh ni dengan sambal belacan sangat. Tapi saya rasa lah ya. Sikit je lah. Banyak tu. Saya rasa dong. Ayam. Dia punya Ayam dia, portion dia biasa saja. Dia dah goreng lama lah, tak panas lah. Sebab dia dah, sebab kita datang pun dah pukul 1 lebih. So ayam dia biasa je. Dia okey dah. Tak pedas lah, untuk budak-budak okey. okay, Aira. Aira ambil apa? Kalau ambil sup ayam saja. Ayam Iris. Kalau ambil masak lemak, silapi, daging sedap. Dia lahir tak liat. Lepas tu dia punya kuah tu pekat. Lepas tu pedas. Dia punya kuah tu dah jadi nasi minyak lah. Banyak kuah dia. Tapi sedap sebab Daging dia okey lah. Daging dia lembut. Tak liat langsung. Masak. Okay, Aina. Aina ambil masak lemak labu dengan ikan ikan pari bakar. My favourite. Okay, cuba rasa pari. Pari dia besar tau. Dia boleh pilih nak besar ke kecil, tapi nak ambil besar. Dia punya ambil satu. Dia punya perapan ni kan, dia tak pernah rasa kat tempat lain tau. Dia macam lain sikit rasa perapan dia tu. Dia macam perapan dia pedas lah. Dia tak pedas. For me tak pedas lah. Tapi rasa perapan dia tu macam dia ada macam ada gabungan macam-macam tau. Like macam ada masam, ada pedas sikit, manis ha. Dia banyak manis. Dia tak pedas sangat. So dia ada bagi dual sauce. Dia punya masak pucuk manis labu tu okey. Yang ni sedap. Dia punya ni tak tawa. Cukup rasa. Lemak lah. Berlemak gila. Ambil tempoyak dia buat lagi. Tempoyak. Dia angkat sikit pari tu besar. Ni besar segila. Masak dalam lah. Dalam ni masak. Lepas tu nanti kalau dah ambil, dipanaskan balik. Dia kata kalau bau tadi boleh tukar. Cuba. Kalau berbau lah, hancing ke apa. Okay.
Boleh try. Dia ada macam lagi banyak ikan. Alhamdulillah kita dah selesai pun makan tengah hari ni. Kat sini saya rasa makanan dia okey lah, banyak pilihan dan saya suka dia punya ikan patin ni dengan ikan bakar tadi. Dia punya sos tu okey lah, tak terlalu pedas, tak terlalu manis. So yang paling menarik saya rasa dia punya ulam-ulam dengan dia punya tu apa, ada budu, ada cecaluk, ada kuini semua tu. Itu menarik minat saya lah. Lepas tu yang lain-lain ada pelbagai sayur juga. Dan dia boleh, masakan dia boleh untuk kanak-kanak dan dewasa. Sebab ada yang pedas, ada yang tak pedas. So pilihan kita sendirilah nak yang pedas atau tak tu. Okey, keseluruhan untuk keseluruhan saya bagi 9. Sebab ada yang tadi saya paling suka dia punya ni lah, patin ni dengan sambal kuini tadi tu. So saya bagi 9/10. Korang boleh dah try kat sini di Limau Nipis, saya berjaya. Untuk restoran ni dia macam tak terlampau crowded tau. So dia punya lighting cerah aja. Lepas tu dia banyak kipas tau. Penting banyak kipas dan dia ada aircon. So kita rasa selesa untuk kita duduk makan ni, kita nak perlukan keselesaan juga. So tadi mula-mula kita masuk ada juga muzik, tapi bila kita minta dia slowkan sikit, dia slowkan, sekarang dia dah offkan dia punya muzik. So kita seronok lah. Dia di dalam pun ada tempat makan, kalau di dalam penuh, di luar pun ada. So sekarang ni masih ada lagi ikan-ikan bakar semua tu. So banyak lagi lah. So pilihan masih ada. Kedai dia pun corner lot kan. Dia corner lot. Dekat kaki 5 tu ada tempat makan lah. Ya, betul, kat luar ada macam-macam lah. Kalau saya rasa baguslah. Sini pun layanan pun okey. Dia punya waiter semua tu bagi kita semua yang baik lah. Berapa lagi satu sebelum total macam parking. Okay, parking susah juga tu. Parking sini dia macam ada banyak kat depan ni, tapi dia tulis reserve. So kami tak beranilah nak masuk yang reserve tu. Tak sure reserve tu untuk hari bekerja atau memang untuk weekend pun reserve juga. So kita kena ke depan sikit untuk cari parking yang tak ada tulis reserve. So agak sukar sikit lah. Kalau tengah hari peak hour mungkin susah lah. Sekarang ni hari Minggu macam tak ada orang bekerja, so okey lah. Cuma ke depan sikit, jauh sikit. Okey, untuk hari ni kita makan 5 orang, termasuk air, RM101.70. Try dekat Limau Nipis, saya berjaya. Okey, kat sini ada air istimewa kan? Okay, untuk air kita ni di L03 ni di Limau Nipis 03. 03 ni stand for tahun 2003 lah. Branding kita dilahirkan. Air kita ni kita dah daftarkan My IPO so tak ada mana-mana branding yang boleh copy air kita Air kita ni dia rasa limau, ada orang cakap rasa solero. Limau yang di blend, limau yang di blend. So kita dah makan ikan patin, kita akan rasa macam muak sikit tau. So air ni untuk refreshing balik. Dia punya ramuan dia apa kan dalam ni? Kita ada limau, limau blend lah orang cakap. Dengan jelly dekat tengah ni. Alright, lepas tu atas ni kita letak ice cream. Ya. Alright, terima kasih.